Tapi ada juga konspirasi mengatakan kenapa Cristiano Ronaldo kalah. Sebab masih dia nak ambil penalty, dia mengangkat tangan dan dia ucap Bismillah. Livakovic is very good at keeping him out. Dia mencakap Bismillah walaupun dia bukan orang Islam. Apa hukum orang yang bukan Islam pun sebut Bismillah in the first place? Menarik. I think Cristiano main dekat Saudi. Dia dah sebut Ya Allah semua kan. Ya Allah, come on. Dia masuk training dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beri salam lagi. Kalau bila saya belajar kat Mesir, ada orang yang beragama bukan Islam pun cakap juga Alhamdulillah, selawat pun ada, solat ala Nabi. Tapi dia bukan Muslim. Sama ada dia percaya kepada Allah dengan nama Allah untuk mendapat keberkatan, kebaikan. Itu ulama kata mungkin dia boleh dapat kebaikan di dunia, tapi bukan kebaikan di akhirat. Maka dengan itu bila seorang Nasrani mengatakan Bismillah, bukankah dia kalimah itu diucapkan juga menyanjung Tuhan yang sama? Sanjungan itu adalah hak beliau, tapi untuk diterima sanjungan sebagai amalan yang diberi ganjaran di akhirat, mesti percaya pada Allah dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Tapi kalau dia percaya bahawa Allah tu adalah Tuhan yang menciptakan, sama dalam Al-Quran, kalau ditanyakan kepada engkau tu siapa yang ciptakan langit bumi, dia akan kata Allah. Maknanya dia beriktikad wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia beramal untuk mendapat account di akhirat, kena sign up membership yang tepat, baru you boleh dapat dia punya privilege. Kalau tidak, yes, itu adalah satu kebaikan, itu adalah satu kepercayaan dan sebagainya. سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمت له النوادي وكنا خير معطينا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman penonton Usra SG. Selamat kembali bersama dengan Ustaz Nuzan. Kadi dah kadi sekarang. Naik kadi berapa lama Ustaz? Naik kadi? 12 tahun. 12 tahun. Kemudian dinaikkan pangkat jadi kadi. Kadi ni actually judge kan? Yes. Qadi kalau zaman Rasulullah SAW memang tak ada perkataan qadi lah. Qadi adalah orang yang menghukumkan sesuatu. Qada, yang meletakkan qada. Tapi dulu qadi hakim tentang wakaf, perwakafan, tentang kahwin cerai, tentang apa-apa hukum. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru ada istilah macam qadi ni lah. Sayyidina Umar pasal Islam dah expansion kan? Islam expansion, dihantar ke governor kat tempat-tempat negeri lain untuk urusan politik, kekuasaan, ketenteraan. Zaman Sayyidina Umar. Dan juga Sayyidina Umar akan kirimkan orang-orang alim, orang-orang yang faqih. Pada zaman beliau, kalau saya tak silap, qadi tu nama dia Shuraih Al-Qadi. Jadi dia kirimkan dekat Basra, dekat Kufah, dekat headquarters tempat-tempat Islam yang banyak untuk fokus di dalam urusan keagamaan. Urusan keagamaan. So that's my first question. Secara off cast saya terfikir, sebab saya tengok posting Usra, yalah upload tahniah kepada Ustaz Kadi. Saya terfikir, yalah, Kadi tugasnya untuk menikahkan orang, begitu juga dengan naib Kadi. Dan kalau kita lihat kita baru saja habis seminar berkenaan dengan faraid. Dan sebenarnya ada banyak sistem dalam Islam. Sistem pernikahan, sistem penceraian, sistem perwarisan, undang-undang syariah. Tapi zaman Nabi dahulu, macam mana orang berkahwin? Sebab kalau dulu, yelah, sekarang kalau nak jadi kadi mesti ada ERS, mesti ada pensijilan, kena belajar mungkin di universiti. Tapi dulu macam mana orang nak jadi kadi? Adakah members antara Islam dia dah boleh jadi kadi untuk menikahkan contohnya? Okey, panjang Masya Allah. Zaman Rasulullah SAW, Nabi sendiri adalah seorang qadi, bukan sebagai satu mansab ataupun bukan sebagai satu jawatan, tapi peranan dan tugas Rasulullah SAW sebagai ketua dalam peperangan, sebagai ketua masyarakat, sebagai seorang yang menerima hukum dan juga memberikan hukum. Jadi orang yang memberikan hukum dan memberi hukum ni hakim yang memberikan hukum dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Qadi yang meletakkan ketetapan. Jadi zaman Rasulullah SAW orang kahwin, sahabat-sahabat lah, contoh nikah, Nabi SAW akan nikahkan, tapi Nabi akan pastikan ada wali. Pasal Nabi sendiri bersabda, la nikah illa biwaliin. Tidak ada terjadi sesuatu pernikahan kecuali mesti ada wali. Jadi wali tu mewakilkan kepada Rasulullah SAW ataupun Nabi nikahkan setelah izin wali. Jadi majlis tu ringkas, sederhana, kerana Rasulullah SAW adalah sumber hukum dan Nabi meletakkan hukum. Jadi
di zaman Nabi tak jadi masalah lah. Bahkan Rasulullah SAW apabila menikahkan anaknya Sayyidatina Fatimah kepada Sayyidina Ali kan, jadi Nabi sendiri khutbah nikah, Nabi sendiri nikahkan dengan lafaz zawwajtuka kan, aku nikahkan kau, ataupun dengan lafaz-lafaz yang lain. Tapi di zaman para sahabat, pernikahan itu terjadi seperti biasa di kalangan manusia dan masyarakat, selama mana syarat rukun nikah itu sah, maknanya ada wali, ada saksi, ada akad, ada mahar, ada mas kahwin, nikah je. Jadi apabila tadi balik kepada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengutuskan pemimpin-pemimpin, beliau mengutuskan ulama-ulama untuk menjadi hakim, untuk menjadi qadi di negara-negara, untuk urusan perwarisan, untuk urusan perwakafan, untuk urusan masyarakat Islam daripada sudut agama lah. Menteri bertanggungjawab menerai hal ehwal agama, tapi bab fikih, bab fikih, bab hukum. Jadi menteri-menteri ataupun qadi-qadi seperti beliau ni, dia berkembang. Ada yang sendiri, kemudian mereka yang meletakkan hukum. Contoh Shuraih Al-Qadi, saya rasa ni menarik tentang Shuraih ni. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri, dia claim bahawa ada seorang Yahudi mengambil baju perang dia. Baju perang dia hilang. Tiba-tiba dia nampak dekat tangan orang Yahudi. Armor dia lah. Armor dia. Kemudian dia kata, ini baju perang aku. Dia kata, tak lah, ni aku punya lah. Finders keepers lah. Apa kau punya hak semua. Bukan ada nama kau semua. Akhirnya, kita pergi kepada qadi, kepada judge untuk menghukumi kita. Jadi dekat situ sudah ada semacam structure bahawa di situ akan ada ada orang kata wewenang, ada authority daripada yang dilantik oleh khalifah untuk menghakimi dan untuk memberikan qada ke atas diri mereka, hukum dan ketetapan. Sayyidina Ali kata, ini adalah baju perang aku. Lepas orang Yahudi kata, kau tak ada bukti. Guess what this Qadi Shuraih yang terkenal dia sebut apa? Al-bayyina 'ala al-mudda'i. Maknanya yang mendakwa tu plaintiff ataupun plaintiff lah bukan defendant. Dia mesti bawakan bukti, bawakan saksi. Jadi dia pun panggil anak dia Sayyidina Hasan untuk jadi saksi. Sayyidina Hasan pun menyaksikan, yes, ini bapak aku punya, kita dapat gini-gini. Kemudian Qadi Shuraih kata, minta maaf, engkau adalah anak dan dalam aku punya judgement, anak tidak boleh menjadi saksi kepada seorang bapa. Macam local punya law. Sama kan? Jadi ni zaman Rasulullah, zaman apa sahabat Sayyidina Umar atau zaman Sayyidina Ali sendiri. Ada yang riwayat menyatakan Sayyidina Ali dia jadi khalifah padahal dia pemimpin. Dan dia faqih juga, alim juga, tapi dia dah letakkan, sekarang apa-apa hukum kau. Kata Shuraih ni, tak, ini milik orang Yahudi ni. Ini milik orang Yahudi ni, pasal kau tak boleh datangkan bukti. Itu khalifah dia tau. Kemudian apa kata Yahudi ni? Apa? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kerana ini adalah agama keadilan. Ini memang bukan aku punya. Ini memang aku jumpa. Tapi aku menyaksikan keadilan dan kefakihan, ketelusan dan semualah daripada integriti daripada seorang qadi sehingga kepada khalifahnya, kepada sahabat Nabi. Padahal Shuraih ni tabi'in, tak pernah jumpa Rasulullah, tapi dia berani, dia betul-betul tetapkan hukum yang adil. Maka aku beriman kepada agama Islam ni. Sampai gitu lah level orang Yahudi masuk Islam, Ustaz. Yes, banyak. Zaman Rasulullah SAW ada. Nabi-Nabi kita pun beramai yang Yahudi. Daripada bangsa Bani Israel. Zaman Nabi SAW, kalau saya tak silap namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pendeta. Pendeta tu maknanya learned daripada segi agama, dari kitab-kitab terdahulu. Tapi bila dia lihat Rasulullah SAW turun daripada untanya, bagaimana Nabi SAW menyantuni haiwan kan. Lepas tu Nabi dah turun, lepas tu Nabi sebut dengan kata-kata, ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, semayang malam, kasihkan makan. Kemudian dia kata, ini bukan wajah seorang pendusta, aku beriman. So dia masuk Islam bukan sebab kita panggil apa akidah, kita panggil apa teologi punya benda, tapi kerana wajah Rasulullah, kerana bagaimana orang ni, ini bukan agama tipu punya lah. Ini bukan muka orang pendusta. Hadza laisa biwajhi kadzab, dia kata. Maka dia masuk Islam. Nah, ini pun kisah-kisah Yahudi. Saya nak sambung balik. Jadi bila dah lepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, zaman khalifah pun mereka teruskan. Jadi dia ada dinasti kan. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah ada dinasti. Cerita pasal Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni kita tahulah ada perpecahan, perpisahan. Sayyidina Muawiyah ni pun penulis wahyu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kita tahulah kehebatannya, khalifah, menantu Rasulullah, hebat. Jadi bila Sayyidina Hasan kasih pucuk pemimpinan, aku tak nak perang-perang sama-sama orang Islam lah, engkau ambil. Tapi syaratnya, bila setelah zaman engkau jadi raja, khalifah, balikkan kepada umat Islam balik untuk memimpin. Tapi Sayyidina Muawiyah ni dia pilih anak dia sendiri. Okay. Tapi dia pun
beristihad lah. Kalau aku balikkan jadi fitnah, jadi perang lagi. Jadilah Yazid. Yazid ni punya zaman lah Sayyidina Hussein terbunuh. Lepas tu jatuh dah jadi dinasti. Marwan, Abdul Malik bin Marwan, anak-anak mereka semua bunuh sahabat Abdullah Abdullah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Bukan saja bunuh tau, dia apa nama dia, pacak. Apa tu? Salibkan dekat depan Mekah. Ni semua orang Islam. Wow. Jadi macam-macam terjadi. Itu dari segi kepimpinan. Tapi saya nak sebut daripada segi, bila dah ada dinasti, dia mesti ada ulama'-ulama' mereka. Sama ada ulama' mereka tu memang macam Shuraih tu, very straightforward. Hasan al-Basri ni semua cakap pasal qadi, pasal hukum. Ada juga ulama'-ulama' yang backing government. Untuk maintain stability kan, untuk ni kau kena ni, ini salah, ni betul. Itu macam making Muiz lah. Itu Umayyad. Ustaz government. Itu wallahualam. Bagi saya tak ada apa-apa nak backing pun, tak ada apa-apa. Just cakap memang zaman sekarang just cakap aja. Tapi Muiz menyatakan semua yang benar kan. Okey lah. Kalau salah kita tegur lah. Tegur baik-baik lah, tak kisah. Lepas tu zaman Abbasid Dynasty pun ada. Zaman Harun Rashid, zaman apa semua, sampai mereka punya ulama'-ulama' di kalangan mereka yang popular tu Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah menempati platform arus perdana. Maknanya ulama'-ulama' yang menghukum liberal. Bukan liberal. Arus perdana, maksudnya government punya ARS zaman dulu tu semua mesti Mu'tazilah. Kau tak Mu'tazilah, kau tak dapat ARS. Tu zaman Abbasiyah. Jadi ada terjadi macam ni semualah. Saya sebelum pergi jauh, jadi maknanya kadi-kadi pada zaman-zaman pemerintahan pun ada kadi-kadi mereka sendiri, yang mana perlu ada satu establishment yang board. Ada zaman Osmaniyah pula ada Qadiul Qudah. Dalam kadi-kadi ada ketua segala kadi. So diorang meeting dan macam fatwa, majlis fatwa dan sebagainya. Jadi pergi satu zaman ke satu zaman dah jadi satu establishment. Kalau you balik kepada zaman kita sebelum ada AMLA pun, dia Muhammadan Treaties ke apa dulu yang bertulis zaman British zaman tu semua. Mereka dah letakkan mesti ada kadi, chief of kadi pada kampung ini untuk melihat hal urusan perkahwinan orang-orang ni. Dan zaman sekarang ada Registry of Muslim Marriage. Kenapa perlu ada? Sebenarnya ini di dalam kaedah masalih mursalah. Masalih mursalah ni adalah satu medium, metodologi di dalam mengistimbatkan hukum dalam agama. Selain daripada ijma', qiyas, ada macam-macam lah. Ada amal ahli Madinah, ada apa namanya, untuk meletakkan hukum dalam agama. It's like a penal code ke apa ni? Bukan penal code. It's like metodologi untuk extract sebuah hukum. Masalih mursalah tu adalah benda tak ada dalam Al-Quran. Macam ni lah. Tadi kan? Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tapi mewujudkan pensijilan nikah, mewujudkan registry untuk melihat hukum hakam ini supaya maslahat masyarakat itu terjaga. Contohnya maslahat masyarakat terjaga tu apa? Jadi kita tahu ni bukan isteri orang yang kita nikahkan. Ada statutory declaration. Ini orang dah pernah bercerai. Ini orang dah kahwin 3 dan 4, tak boleh nikahkan. Ini wali dia yang sah. Ibarat singpas dululah. Singpas dulu lah. Authorization, dari segi authorization. Jadi benda itu perlu diwujudkan. Dan walaupun dia tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, tapi perkembangan Islam, Abbasiyah, Umayyah sampai sekarang semua negara-negara, benda ni dah jadi satu benda yang perlu ada. Dan dia bukan tugas dia, bukan itu sajalah kan. Registry tugasnya memastikan semua berjalan dengan lancar, sah. Dan Nabi pun juga sebut, la nikah man la wali fasultan waliyuhu. Siapa yang tidak ada wali, anak tidak sah taraf atau bapaknya hilang jauh ke, ataupun baru masuk Islam, tak ada wali, bapaknya masih belum Islam, maka sultan ataupun kepimpinan raja itu adalah wali kepada tersebut. Jadi raja melantik orang yang mana dikatakan qadi, ataupun kalau dalam amla kita presiden melantik qadi dan juga naib qadi, pelantikan dari mereka. Jadi pelantikan inilah yang dikatakan daripada hadis yang siapa yang tidak ada wali, maka sultan adalah walinya, dan sultan melantik kita untuk menjadi qadi kepada perkara tersebut. Wah, that's amazing. Like something to do with structure lah. Structure dan juga perundangan lah. Perundangan Islam. Kita langsung bagi pendengar dan penonton kita yang mungkin agak terkejut menyaksikan bola di sebelah kiri. Kita masih lagi dalam musim bola sepak. Bayangkan bola yang begitu bulat dapat memecah belahkan umat. Masya Allah. Dalam bola ni ada ni tak? Ada sensor tak? Tak ada. Hari tu game apa?
Itu game Siapa? Egypt dengan Argentina. Bukan. Yang kena rambut dia tu. The World Cup is rigged lah Ustaz. Saya nak tanya kesahihan rig ni, adakah tahun ni je ke kat US ke ataupun dulu kat Qatar pun rig juga ke, zaman-zaman dulu pun rig ke? Sebenarnya ini semua permainan Illuminati Ustaz. World Cup ni saya dah tengok banyak reel ada reel daripada orang-orang luar negara, ustaz luar negara. Seorang je lah. Dia mengatakan bukan ibarat, dia cakap World Cup ni satu prosesi yang dilakukan supaya orang-orang lalai dengan agama, yang hanya menyaksikan bola, tonton bola saja, dan kemudiannya mengidolakan orang-orang pemain-pemain. Jadi dah tak lagi menyembah berhala, tapi ibarat memberikan satu ketaksuban kepada idola-idola seperti Cristiano Ronaldo. Dan dia mengatakan Cristiano Ronaldo ni dia orang panggil the GOAT, GOAT, tapi dia sebut God. Cristiano Ronaldo. Saya tengok video tu. Ini dia sebut God. Kenapa God? Sebab nak ibarat mentuhankan Cristiano Ronaldo. Dan dia mengatakan Cristiano Ronaldo dan Portugal menurut agenda Illuminati akan memenangi World Cup. Dia dah cakap macam tu. Tapi Portugal kalah dan Cristiano Ronaldo out lah. Tapi ada juga konspirasi mengatakan kenapa Cristiano Ronaldo kalah. Sebab masih dia nak ambil penalty, dia mengangkat tangan dan dia ucap Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dia mencakap Bismillah walaupun dia bukan orang Islam. Apa hukum untuk seseorang seperti Cristiano Ronaldo ataupun mungkin yang lain lah. Kita ajar kawan kita dekat kerja ke apa, anything you do, just say Bismillah. Bismillah is in the name of God. So dia pun macam rasa style it's a different language Dia pun nak cuba. Dia nak naik kereta, dia Bismillah, padahal dia Hindu. Ataupun mungkin dia orang Nasrani contohnya, dia masih cakap Bismillah, Bismillah. Sebab dia rasa macam dia dapat relate dengan perkataan ni. Dan saya faham di mana sebab Cristiano Ronaldo dia bermain dekat Saudi kan, dan ramai tim dia mengatakan baca ni. Jadi dia pun percaya pada Tuhan yang lain, dan kemudiannya dia cakap Bismillah. Gol pula tu. Macam mana tu? Adakah ada beberapa soalan lah di sini Adakah World Cup ini agenda Illuminati? Kita tengok Egypt, negara Islam, Masya-Allah, kalah dengan Argentina. Argentina menyokong Infantino iaitu presiden FIFA. Dia celebrate bila Argentina menang. Dan kemudiannya mereka menang 3-2 and goal Egypt disallowed. Adakah World Cup satu agenda untuk menjatuhkan Islam sebenarnya? Masya Allah Bagi saya sebelum jawab tu, I think kita tu perbincangan panjang. Saya nak cakap pasal Bismillah Cristiano Ronaldo tu bagus juga, menarik juga kan. Memang dia lafaz tu nampak macam jelas lah kan, walaupun kita tak tahu apa dia sebut. Ada macam-macam sebut benda lain juga yang dia katakan. Ataupun daripada sudut yang lebih besar, apa hukum orang yang bukan Islam pun sebut Bismillah in the first place. Menarik. I think Cristiano main dekat Saudi. Dia dah sebut Ya Allah semua kan. Ya Allah, come on bukan Ya Allah Ya Allah, come on Ya Allah. Sebelum diorang tu kan team talk dia kan, dia masuk training dia Assalamualaikum, beri salam lagi. Kalau salam jelas. Ada orang yang bukan Islam pernah sebut dengan Sayyidatina Aisyah, Assalamualaikum. Sebut dengan Rasulullah SAW. Cuma Sayyidatina Aisyah dari situlah celaka dan binasa lah. Pasal salam dengan sam tu makna dekat-dekat, tapi dengan nada untuk menghina. Assalamualaikum. Nabi jawab waalaikum. Lepas tu Sayyidatina Aisyah menyatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bukankah kau tak dengar dia sebut hina tu, dia sindir kita, it's a sarcastic remark. Itu bukan satu benda yang dia betul-betul doakan. Nabi jawab, ya, kau tak dengar aku jawab. Aku jawab kepada kamu juga. Maknanya kalau dia niat menghina, okeylah pada kamu juga. Tapi kalau dia niat baik pada kamu juga. Wordplay lah sikit kan. Wordplay. Rasulullah SAW pun tak akan balas benda yang lebih teruk. Jadi kalau salam jelas. Kalau orang hina, jawab waalaikum. Kalau orang kata dengan kata yang baik, masih ulama kata boleh jawab waalaikum. Ada juga ulama kata boleh cakap waalaikumsalam juga, kerana dia bukan menghina. Dia niat memang nak appreciate, nak hargai cara orang Islam mengucapkan tahiyah ataupun ucapan-ucapan yang baik dalam pertemuan. Cuma adakah doa kesejahteraan tu sampai kepada diri dia, warahmatullah dan rahmat Allah sampai kepada diri dia? Itu jadi perbincangan ulama. Jadi ini dapat dikiaskan juga. Walaupun dalam Al-Quran ada sebut la in sa'altuhum, apabila kau tanya kepada mereka tentang Tuhan-Tuhan mereka kan, la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah Tuhan-Tuhan kami, walaupun dia bukan orang Islam. Maknanya dia tak beriman sepenuhnya lah. Dia beriman pada berhala-berhala, tapi dia juga beriman pada Allah yang menciptakan ni. Jadi dekat sini perkataan
bismillah, alhamdulillah dan sebagainya. Kalau bila saya belajar kat Mesir, ada orang yang beragama bukan Islam pun cakap juga alhamdulillah. Alhamdulillah, selawat pun ada. Solat ala Nabi. Solat ala Nabi. Tapi dia bukan Muslim. Solat ala Nabi. Jadi permasalahan dekat sini adalah hukum dia ataupun situasinya. Of course kita tak boleh judge lah dia tu dah Muslim ke tidak. Dia dah spray he's actually a Muslim but he don't want to really cakap pada masa ini. Tunggu dah bila-bila kan. Pasal everything dia cakap jadi isu. Kan? Saya tak minat. Bukan tak minat, saya minat beliau. Daripada sudut pembawaan diri dia, mentality dia, dari sudut disiplin dia, dari sudut bagaimana dia bawa diri semualah kan, permainan dia dulu semua dan sekarang. Tapi of course bagi saya Messi technicality lagi baik lah, walaupun betul. Dia support benda-benda yang kita tak setuju lah. Memang the GOAT. God ke good ni? Good. Tapi bagi saya kelakar GOAT apa? Greatest of all time. It's very clear. Saya pun tak faham lah apa ni kan. Inilah internet. Ya. Tapi debate tak boleh Cristiano versus Messi, because to me semua masing-masing ada kelebihan mereka masing-masing. Balik kepada bismillah ni, kalau dia lafaz dengan satu benda yang dia menghina, bukan Cristiano lah, siapa-siapa pun, maka itu tidak wajar lah menghina agama. Tapi kita tahu it's purely dia ke siapa adalah satu orang yang sebut dengan satu benda yang dia percaya. Sama ada dia percaya kepada Allah dengan nama Allah untuk mendapat keberkatan, kebaikan. Itu ulama kata mungkin dia boleh dapat kebaikan di dunia, tapi bukan kebaikan di akhirat. Kerana dia kena beriman dulu. Dan beriman bukan hanya wujudnya Tuhan. Beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lafaz dan dalam hati tasdik, kepercayaan, baru kau boleh Muslim, baru segala amal kau dekat akhirat pun ada account. I see. Tapi kalau dalam urusan dunia, macam you bersedekah, you buat benda-benda yang baik, itu mungkin dibalas dengan kebaikan juga. Jadi keberkatan tu mungkin ada, keberkatan kebaikan. Tapi dari segi pahala di akhirat, daripada segi perkara lain tidak. Tapi bukankah the three Abrahamic faith, mereka semua percaya kepada Tuhan yang sama? Orang Yahudi percaya kepada Yahweh, dan orang Nasrani kepada God lah. Yang mana istilah tu sama dengan kita panggil Allah. Dan kita tiga sebenarnya percaya pada Tuhan yang sama. Maka dengan itu bila seorang Nasrani mengatakan bismillah, bukankah dia kalimah itu diucapkan juga menyanjung Tuhan yang sama? Sanjungan itu adalah hak beliau. Tapi untuk diterima sanjungan sebagai amalan yang diberi ganjaran di akhirat, mesti percaya pada Allah dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dan itu berbeza dengan kepercayaan agama-agama yang kita sebutkan. Of course Abrahamic religion ada similarity yang sangat jelas daripada segi para nabi mereka, ketuhanan mereka. Tapi juga ada perbezaan tentang ketuhanan kan. Mengaku ada manusia sebagai anak Tuhan, mengaku Nabi Muhammad bukan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini bukan syarat menjadi seorang Islam. Tapi kalau dia percaya bahawa Allah tu adalah Tuhan yang menciptakan, sama dalam Al-Quran, kalau ditanyakan kepada engkau tu siapa yang ciptakan langit bumi, dia akan kata Allah. Maknanya dia beriktikad wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi kalau dia beramal untuk mendapat account di akhirat, kena sign up membership yang tepat, baru you boleh dapat dia punya privilege. Kalau tidak, yes, itu adalah satu kebaikan, itu adalah satu kepercayaan dan sebagainya. Keberkatan, kebaikan, ulama kata masih boleh dapat dengan amal-amalan baik. Baik, terakhir Ustaz, ramalan siapa yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026, macam mana Ustaz? Saya nak pergi tengok balik pada yang isu Illuminati semua tu lah kan. Sebelum saya ramalkan ni kan. Ya. Walaupun Ustaz tu cakap seluruh dunia berbual pasal ni. Nampak kita kat podcast pun berbual pasal ni. Ya, betul. Bagi saya itu bukan satu kayu ukur untuk menyatakan bahawa kelalaian tu ada. Bahkan ada kebaikan. Macam anak saya, bila dia nak pergi tournament bola, bila dekat sekolah, kita kadang-kadang ambil daripada cerita-cerita bola. Kita kata tengok, walaupun yang lawan Argentina, Cape Verde. Walaupun Cape Verde underdog, walaupun you akan lawan tim apa, tapi kalau you sama-sama main kan, you tak give up, lepas tu you tunjuk personality yang baik. Kalau Paraguay walaupun ni, tapi you tunjuk personality yang tidak baik, akan jadi tak baik. So ada je pengajaran-pengajaran yang baik. Sebenarnya Argentina pun sama. Kalau you baca sejarah, betul. Argentina, kalau you kaji sejarah, dia pernah melalui satu fasa dalam negara dia untuk membasmi orang kulit hitam semua. Dulu dia singkirkan, dia paksa. So
ada saki baki superiority yang ada lah. Tapi ini mana-mana lah konflik dunia. Nak cakap dulu Jepun berapa massacre orang-orang Cina dan sebagainya. Ya. Tapi Jepun pada masa tu ialah dia pergi menjelajah dunia semua kan, dan dia sudah minta maaf dan sudah ada satu anjakan yang berbeza. Tapi masih berkonflik. Kalau China masih mengungkit sejarah 14 tahun terhadap Jepun pasal dan directly involved kan. Cuma kenapa saya sebutkan macam tu? Pasal memang saya tengok Maradona tak macam tu. Tak macam tu. Dia macam very bubbly kan. Dia pakai hand of God. Mana pun cakap macam tu. Itu baru Illuminati. Kalau Egypt saya tengok memang kita belajar kat Mesir kan. Of course jiwa kita dekat situ kan. Tengok macam ada sakit hati. Tapi bila dia tunjuk video benda tu very subjective, very slight punya benda. Cuma kenapa tak ada VR? Kenapa yang slide ni lain? Kenapa ni tak dekat? Kenapa tak ada apa-apa? Tu macam very fishy lah. Ini dah sudah disogok Ustaz. Begini dia sampai keluar ni coach dia tu kan, Sam tu dia sampai complain formally kan tu FIFA. Balik kepada banyak matches. Ada yang cakap pasal dia punya table dia. Argentina semua yang senang-senang apa. Ya betul. Tak boleh cakap Switzerland mungkin tak tahulah mudah ke tidak. Tapi nak dibandingkan dengan lawan Portugal, Spain kan dekat sebelah sini. Dan game diorang pun banyak malam tau. Macam sebelah lewat. France main in 40 kan? degree punya heat. Ya. Lepas tu saya sokong France. Ada satu masa France pun penjajah besar juga pada dunia dulu. Tapi sekarang dah kulit hitam semua. Ya. Semua diterima. And banyak orang Islam juga dalam tu. Tapi memang kuat France punya striker semua. I think France kalau tengok dari segi capability technical team memang France lah. Tapi bola macam-macam boleh jadi. Betul. Cuma tu tengok Messi pernah pijak kaki orang kat belakang cuff orang tu pun. Betul. Ada VR. Tapi VAR pun saya baca ada satu orang tu dia punya teori pun very interesting. So video assistant referee kan. Dia kata kita hidup di dunia nyata yang mana kita yakin dengan mata kepala, dengan akal, dengan etikad kita. Dia masuk bab tu tau. You dah percaya benda begini kan. Lepas tu datang satu video, tak kisahlah video tu diedit ke tak diedit ke, datang satu video yang mensilapkan keyakinan dan kefahaman awak yang awal kepada realiti yang berlaku. Kemudian itu adalah assistant video je. Dia assist saja. Tapi dia macam iblis dia kata. Dia tak betul-betul decide. You yang decide tapi dia... Maaf, saya nak sangkal benda ni. Bila kita meninggal nanti, akan ada Allah akan datangkan VAR depan mata kita. Segala kesalahan dan dosa kita akan dimainkan kembali. Kita dah tak boleh melakukan apa-apa. Kita dah tak boleh berbual. Betul. Hanya tangan dan kaki saja berbual menyaksikan VAR Allah. Masya Allah. Itulah VAR yang sebenar-benarnya. Betul. Dan kita minta Allah tutup aib-aib kita. Walaupun video tu dibuka kan. Tapi Allah berkuasa. Itu akan berlaku kan Ustaz? Itu akan berlaku kan? Itu yang seram Ustaz. Tapi Allah SWT ada juga video tu Allah edit lah. Ada ke? Edit maknanya Allah tidak tunjukkan semua keburukan kamu. Kalau tunjuk pun kepada kamu je. Kerana dalam sebuah hadis Nabi pernah sebut Allah menyatakan kalau aku tutup aib kau kat dunia, kat akhirat pun aku akan tutup aib kau juga. You mean this VR orang lain pun boleh nampak? Yes. Kita akan tengok ramai-ramai? Yes. Dia bukan private screening? Kalau private screening semua tunjuk lah. That means we will all see each other's scenes? Yes. That's why. Crazy, man. Saya akan nampak Rachel punya scenes. Tapi pada ketika itu awak sudah merisaukan diri awak. Messi bukan orang lain punya. You dapat. No. You dapat ni You dapat. You semua nak tunggu result doktor Danny punya result nampak. Tapi dia tak hilang tau. Ni result aku ni sakit ke tak sakit ni. Macam mana structure dia? Kira macam dah meninggal, one by one akan see all the scenes. Kita tak boleh tahu detail pasal dimensi berbeza. Even relativity of time pada ketika itu, satu masa, satu jam, satu ni. Oh my goodness. You bayangkan, kita ada sebuah hadis, manusia tak berpakaian pada Yaumul Mahsyar. Sayyidina Aisyah berkata, malulah manusia. Tapi Rasulullah SAW kata pada ketika itu kedahsyatannya kau dah tak rasa malu lagi. So nak bayangkan susah. Dan kenapa saya sebutkan ada VAR ni, walaupun not exactly video ke apa, Allah Ta'ala dimensi dekat akal kita saja ke, dan semua orang punya akal tiba-tiba ada info ataupun betul-betul nampak. Pasal Allah sebut atau cloud ke. Atau cloud. Ya, pasal Nabi sebut man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib manusia, Allah akan tutup aib dia di hari akhirat. Maknanya Allah tutup aib termasuk segala keburukan dia yang dia pernah dilakukan di dunia daripada diperketahui oleh manusia lain. Jadi ada cara, ada
substance yang kita faham akan diketahui juga oleh semua orang. Cuma bagaimana tak tahu. Kebagaimanaan dia tu kita tak tahu. We have some idea lah, tapi kita tak tahu bagaimana keadaannya. Ya, kita tak wajib beriman dengan bagaimana keadaannya pun. Sama, siapa yang awak predik? Saya nak dengar daripada sudut awak punya bukan hanya prediksi. Pasal ni rig system ni, saya rasa, to you personally, after you dah baca-baca, dah tengok-tengok, saya lebih kepada, saya tengok geopolitik juga penting. Di mana World Cup tu bermain di USA. Tengok Trump campur tangan, red card sampai tak jadi red card. Negara Iran perlu datang daripada Tijuana on same day, match day, balik pada hari. So banyak campur tangan. Infantino ni dia lemah. Dia tidak, Infantino iaitu presiden FIFA, dia tak ada kekuatan untuk stand on his own principle and play fair football, FIFA fair football. Dia tak boleh, tak mampu. Dan begitu juga kita lihat kepincangan refereeing yang berlaku di antara Argentina dan juga Egypt, dan lihat seolah-olah Infantino ni dia suka dengan Argentina dan juga Messi. Dia ibarat dia punya golden boy. Dan saya mengandaikan Argentina akan menang pada tahun ini. Tengok France berhadapan dengan Morocco, semua dia punya match official Argentinian. Satu Saudi, second VAR punya ni. Saya suspect dia nak kasih France kalah ataupun ada beberapa red card. Jadi dia orang pincang bila masuk ke final nanti berhadapan dengan Argentina. Dan Argentina punya presiden dia bersahabat dengan leader of Israel. Dia dah cakap macam bring back the cup. Bring back the cup. Dia cakap macam tu. So saya dah fikir ini satu konspirasi. Mesti kalau dah macam ni, banyak perkara yang akan berlaku. Investment, sokongan, dan mungkin Argentina akan menjadi juara. Tapi kalau orang jawab, orang kata salah ke kalau sebagai FIFA punya champion, punya presiden untuk happy kepada certain club? Dia tak boleh. Dia kena very neutral. Impartial terus. Dia kena impartial langsung. Pasal dekat bila Cristiano main, muka dia boring je kan. Macam tak best. Sebab kan. Cristiano dah cakap bismillah. Tapi Infantino, isteri dia orang Islam. Lebanese. Okay. Yang saya terkejut, orang Islam. Jadi ada yang pendengar mengatakan, sebab saya dah kasih teori ni online, orang cakap, tapi Zah, dia married to a practicing Lebanese Muslim. Saya cakap, betul ke? Ini semua mungkin dia satu spy daripada kita tahu, wallahualam. Saya dah fitnah macam Argentina semua jadi referee officials kan, mostly. Walaupun seadil mana pun, agak susah pasal representing his country. Dia tahu ini akan terkait dengan negara dia kan. Lain kalau Shuraih Al-Qadi tadi, walaupun khalifah dengan orang Yahudi, dia terus ni. So beza orang yang bertakwa kepada Allah. Linesman semua. Cuma dia punya second official VR Saudi. Second official VR baca. Yang balik Saudi kepada pun tak percaya Ustaz. Habis Lebanese boleh tadi. Tapi practicing Tadi ada banyak satu demi satu. Kalau tengok ada macam-macam. Okay, balik pada VR tadi. Dia bukan hanya ni tau. Dia bukan hanya screen tu. Dia kata silap mata kita. Mata kita dah betul. Lepas tu tengok balik, dia dah macam sihir di zaman Fir'aun. Tak kala semua keyakinan yang ada kat depan mata tu ada, memang dah fall kan, dah apa, tapi bila tengok balik dia mengubah persepsi awak. Jadi macam-macam teori yang ni dia orang berbual in details kan perkara ni. Deep rabbit hole ada lagi apa dari segi booking tu, dia dah kena rate card kan US punya orang tu kan. Saya baca konstituensi yang orang-orang ni, rupanya konstituensi tu taruh banyak orang pernah dia buat macam tu. So this is not the first. Ada yang dia kata Cristiano pun dah pernah kena booking. Lepas tu time qualifier ke apa, lepas tu dia masih boleh main. Pasal undang-undang dia di dalam perlembagaan dia sepanjang berapa lama dia masih boleh kena ban for that match. Tapi bagi saya, buat apa ada undang-undang tu kalau you boleh ban? Alah kan? Ustaz, Maradona score hand of God pun tak ada orang cakap apa-apa. Walhal itu adalah handball. Jadi kesimpulan dia adalah tengok bola sekadar ambil yang baik, ambil pengajaran, tak payah taksub, tak payah sampai nak, saya tengok ada kat kedai kopi orang Islam pun gaduh kan. Tak payah nak betting, tak payah nak apa. Balik kita kepada siapa yang saya rasa akan menjuarai. Siapa Ustaz? Kalau bagi saya France bagi saya kalau dari segi tim France memang saya sokong France, tapi saya rasa dia mereka akan kalah. Tapi daripada segi tengok macam Rick ni kan, dengan Messi sebagai FIFA boy dan sebagainya, istilah-istilah ni macam ada chance juga Argentina. Tapi dia dah macam sama, dah boring. Saya kalau boleh nak Morocco masuk final. Betul. Kan? Dia bukan pasal negara Islam aja, dia pasal cara permainan dia dengan
other than European countries yang dah biasa kan, kasi underdog sampai final ke at least kan. Hari tu Mesir dah ingatkan dah boleh pergi kan. Ya, so kita tunggu saja dan kita harapkan permainan bola sepak ni jadi satu benda yang kita ambil iktibar. Terima kasih kerana menyaksikan Usrah SG. Tak lama lagi kita juga akan membuka pasukan bola sepak. Boleh juga buat tournament Usrah, tapi nak ambil yang bagus-bagus je Ustaz. Buat selection Buat selection. Kau gajikan mereka tak? Leceh. Baik, kita jumpa di lain kesempatan hanya di Usrah SG. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.